Apakah hukum isteri yang menghalang suaminya dari berhubung dengan ibu dan adik-beradik suaminya? Setiap pergerakan suami sentiasa dipantau sehingga mengganggu tugas suami ketika bekerja. Adakah suami perlu Ya, tegas supaya tidak dikatakan suami yang dayus? Mohon pencerahan Ustaz. betul. Itulah suami yang paling malang dalam dunia ni. Ya, apabila dapat isteri macam tu. Aduh, malang nasib suami. Dari segi psikologi, apabila isteri menjaga rumah dan dia berkuasa kat atas rumah, itulah rumah yang paling malang. Ini bukan saya kata ni. Boleh tengok buku Syekh Qardawi Malamih Mujtama'. Dan rumah tangga tak akan stable kalau isteri yang buat keputusan. Ya, sampai nak berhubung yang mak tak boleh. Bahkan ulama kata apa? Boleh ditalakkan isteri tersebut. Saya tak galakkan talak, tapi nak habaq ni sampai tahap kalau isteri kita duk halang kita buat baik dengan mak kita, itu isteri yang tak berapa bagus lah. Makna dia, sebab apa nanti dia akan tahu perasaan mak tu. Bila dia jadi mak mentua nanti, dia ada menantu, baru dia tahu. Baru dia. Tapi orang perempuan dia tak menyesal, dia go straight dia. Orang perempuan ni dia rendah. Orang perempuan ni rendah, so dia ego dia tinggi. Dia panggil sindrom Hitler. Hitler ni dia pendek. Sebab tu orang pendek ni dia payah nak mengalah. Dia kan nak menang. Dia nak tunjuk kependekan dia tu tinggi. Tapi kita bukan nak kata masalah soalan rendah. Tapi kadang-kadang penyakit tu datang. Dia nak tunjuk pada orang, akulah yang berkuasa ke atas suamiku. Subhanallah. Itu yang banyak berlaku naratif sekarang ni. Sampai suami ni nak bagi duit dekat mak pun takut dia. Sedangkan bagi duit dekat mak kita tu paling berkat. Orang yang paling layak untuk menerima wang kita adalah mak kita. Barakat itu walaupun kewajipan kepada isteri, tetapi barakat itu pada mak kita. Tak kalau mak kita buta huruf. Dah banyak kes yang saya terima sebenarnya. Sampai ada setiap isteri, mak mentua nak pegang cucu pun tak boleh. Tuan ni. Dia kata mak mentua kotak. Nanti sentuh anak dia kotak. Amboi dia tu bersih sangat lah orang perempuan tu. Sebenarnya orang perempuan ni dia ada masalah. Masalah sindrom sebahagian. Sindrom nak tunjuk ke orang. Itu masalah orang perempuan. Kalau boleh dia tunjuk lelaki dia ke orang. Okey. Kalau dapat anak, dia tunjuk anak dia ke orang. Kalau beri kelang, dia sindrom begitu. Akhirnya bila berlaku pertemuan dengan mak mentua, dia rasa macam, kalau aku tak kontrol lelaki aku ni baik dengan mak aku ni, mak mentua aku. Dengan mak dia memang dia suruh taat. Orang perempuan ni dia sebab isu yang masyarakat macam tu. Dengan mak dia lambung lah. Suruh lelaki ni tolong mak dia lah, ikut mak dia lah apa. Tapi dengan mak mentua dia, nak pergi rumah mak mentua dia pun dia takut. Dia takut dia rapok. Ini sebenarnya bukan saya tipu, bukan rekaan. Kebanyakan orang tua-tua yang duduk di rumah orang tua-tua, bini tak bagi. Saya pun tak tahu apa yang dalam syaitan mana yang masuk. Syaitan khannas ke, syaitan ni rajim ke, syaitan ni ramsis ke, syaitan piramid ke. Mak kita ini adalah syurga. Jadi sampai kes yang banyak, lelaki ni nak pergi jumpa mak ni, macam jumpa girlfriend gelap. Jadi bagi saya, siapa yang dapat isteri macam tu memang malang lah. Jadi dia kena banyak-banyak kuatkan semangat. Kena buat satu kekuatan. Dia nak marah pergi lah. Orang perempuan ni nak marah pergi dia lah. Kita kena kontrol rumah kita. Yang penting kita buat baik pada isteri kita. Buat baik pada mak kita. Pahala pun dapat. Dan isteri kita tu satu hari nanti akan jadi mak juga. Makna jadi mak mentua. Dia akan dapat menantu yang sama. Masa tu baru dia perkasa. Cuba orang perempuan sekarang yang muda-muda ni, yang jealous dekat mak mentua ni, bayangkan macam mana saya nak. Ni bukan nasihat, ni cerita betul. Bayangkan nanti ada menantu perempuan kontrol anak lelaki dia. Automatik dia ni marah. Apa siapa kontrol anak lelaki aku? Padahal masa dia muda tu, dia kontrol lelaki dia. Itu yang dikatakan syaitan telah berjaya masuk. Tujuannya untuk memecah belahkan keluarga. Sedangkan tak rugi kalau dia bagi anak lelaki dia tu pergi tolong mak dia. Dan tak pernah, ni kajian di barat dan di negara Islam. Ni kajian yang disebut oleh Syekh Al-Faradari hafizallah. Tak ada seorang lelaki yang memuliakan ibu dia melainkan akan berjaya. Di Malaysia terbalik, dia muliakan mak mentua lebih daripada mak sendiri. Ini tak berjaya.
di barat, di Switzerland, bukan Switzerland, New Zealand, ada seorang kaya ni, dia ada kilang kaya. Dia pun Kristian. Dia letak mak dia ni dekat kilang. Bukan buat kerja. dia rasa bila mak dia ada dekat kilang dia ni, berkat tu besar. Jadi dia kata kat Syekh Al-Qaradari, aku saja letak mak aku kat kilang ni. Dia apa? Dia rasa berkat tu mai. Tu dia. Cuba bayangkan kalau mak mentua kita benci kat suami kita. Allahu Akbar. Banyak pintu-pintu langit tertutup. Kita pun tak dapat apa. Jadi ini peringatan kepada saya, kepada semua. Kita, mak kita, bukan kita taat pada mak kita sampai kita zalim bini kita dah. Dia adalah tempat barakat kita. Jadi cari restu pada dia. Kalau kita tak suka apa yang mak kita buat apa, kita diam. Itu lebih baik. Kita buat kerja kita, tapi jangan sama jangan kita menzalimi isteri kita. Ya. Sebab saya cerita panjang ni sebab banyak kes. Tu cerita panjang sikit. Ya.